Hari ni kita nak ajar anak bunyi kita akan guna kertas aktiviti muka surat 17 daripada e-book aktiviti Jom Phonik. Satu hari, satu aktiviti. Jom Phonik, bahan-bahan yang kita akan perlukan dah tentulah kertas aktiviti muka surat 17, kad gambar dan juga krayon. Mula-mula kita perkenalkan dulu setiap gambar kepada anak. Ini apa? Mi. Mi mula dengan bunyi Sekarang kita akan tanya dengan anak, gambar apa? Susu. Susu mula dengan Tidak. Gambar apa? Mi. Mi mula dengan Ya. Kalau mula dengan kita akan warnakan. Akhir sekali, jangan lupa beri ganjaran untuk usaha anak yang belajar dengan baik hari ini.